Semua motor-motor keluaran Honda di Malaysia ni best. Tapi, ada beberapa perkara yang tak best tentang motor-motor Honda di Malaysia ini. Nak tahu apakah yang tak best tentang semua motor-motor Honda di Malaysia ini? Jom kita tonton video ini hingga selesai. Sebelum tu aku nak kongsi sedikit lah mengapa aku suka dan memilih motosikal 250cc dari Honda ini, iaitu Honda CB250R sebagai kenderaan harian aku pergi ulang-alik kerja. Motor ini masih dalam keadaan standard sepenuhnya kecuali aku telah memasang beberapa aksesori tambahan seperti windshield, cover radiator dan aluminium box belakang jenama kapar. Kalau ikut harga motor Honda CB250R model terbaru ini memang antara yang termahal jugalah di pasaran Malaysia dan ada beberapa perkara yang tak best tentang motor Honda ini. Sebelum tu aku nak kongsikan dulu beberapa sebab mengapa aku tetap memilih Honda CB250R ini. Di antara sebab aku suka dan memilih Honda CB250R model terbaru ini ialah kerana desain dia bagi aku sangat cantik dan masih mengekalkan ciri-ciri Honda CB yang lama, terutama pada reka bentuk lampu hadapan motor ini nampak klasik dan retro. Dengan reka bentuk yang hampir menyerupai Honda CB650 menjadikan motor ini sangat cantik dan nampak simple serta kemas. Sebab lain yang aku tertarik dengan Honda CB250R ini ialah komponen yang diberikan kepada Gentra 250cc ini sangat premium, seperti sistem suspension depan upside down fork dari Showa SSF, BP, suspension belakang boleh laras juga dari Showa, rem cakra depan dan belakang dengan sistem ABS 2 channel yang mana kaliper dari Nissin, didatangkan juga dengan assist dan slipper clutch dan tayar depan belakang dari Dunlop. Memang barang-barang yang diberikan pada Honda CB250R model 2024 ini sangat-sangat premium. Di antara sebab lain yang aku suka tentang Honda CB250R ini ialah motor ini sangat ringan, mudah untuk menggerakkan atau mengalih motor ini tanpa menghidupkan enjin. Terutama ketika kita mengundurkan motor ini dengan menggunakan kaki. Ianya sangat ringan jika dibandingkan model lain dalam segmennya. Sebab lain kerana motor ini menggunakan enjin satu silinder dan ini akan menjimatkan kos penyelenggaraan motor ini. Terutama apabila kita nak buat major service nanti, seperti valve clearance dan sebagainya jika dibandingkan dengan kos penyelenggaraan enjin yang menggunakan 2 silinder lebih mahal. Di antara yang best tentang Honda CB250R ini yang lain ialah kuasa toki motor ini sangat terasa, terutama apabila kita berada di lampu merah traffic light dan bila lampu hijau sahaja, masa ni kita dapat rasa dia punya pergi motor ni. Untuk mencapai 100 km per jam pun di bawah 10 saat sahaja. Memang terasa pick up motor ni. Tapi kalau bab top speed, motor ini memang tak lajulah sebab dia single cylinder sahaja berbanding dengan motor yang menggunakan double cylinder. Sebab lain yang aku suka tentang motor ini ialah ketika kita memandu dalam kelajuan 130 hingga 140 km per jam di atas highway, getaran motor ini tidak terasa sangat. Enjin masih dalam keadaan stabil sahaja untuk jangka panjang. Motosikal tidak terasa bergoyang dan kita boleh merasakan keselesaan pada kelajuan itu. Aku juga menyukai tempat duduk motor ini yang selesa walau kita memandu lebih 2 jam tanpa henti. Masih selesa dan tidak terasa sakit punggung. Dari segi penggunaan minyak motor ni pula sama je lah dengan motor lain. Kalau kita bawa laju maka kuatlah minyak. Tapi kalau kita memandu dalam keadaan berhemah maka boleh dikatakan agak jimat juga. Itu antara ciri-ciri yang aku suka tentang Honda CB250R ini. Okey, sekarang aku nak kongsilah antara beberapa perkara yang tak best tentang motor ni. Yang pertama, tempoh jaminan waranti yang diberikan oleh Honda di Malaysia ini hanyalah 2 tahun atau 20,000 km mana yang sampai dulu. Yang tak best tentang jumlah kilometer yang diberikan ada limitasi tertentu. Aku baru pakai 10 bulan motor ini, tak sampai 1 tahun lagi. Tapi mileage sudah 18,623. Tinggal lebih kurang 300 lebih kilometer sahaja lagi akan tamat tempoh waranti. Kalau kita tengok model-model lain, sudah mula tidak menghadkan mileage kepada jumlah tertentu, unlimited dalam tempoh 2 tahun, Honda atau Yamaha masih lagi menghadkan mileage kepada 20,000 km sahaja. Sebab yang kedua yang tak best tentang Honda CB250R ini ialah kapasiti tangki minyak hanya 10.1 liter sahaja. Untuk kegunaan bandar memang tiada masalah. Tapi kalau sesekali kita nak jalan jauh terutama melalui highway,
kita akan terasa jumlah 10.1 liter itu sangat kecil. Sebab yang ketiga ialah aksesori motor ini sangat mahal. Ini berikutan kerana tidak banyak persaingan aksesori yang dijual di pasaran, menjadikan harganya menjadi agak mahal. Sebagai contoh, cover radiator ini aku beli dengan harga RM90. Lagi satu, tak semua kedai ada menjual aksesori motor ini. Kita terpaksa beli secara online atau terpaksa mencari kedai motosikal yang besar yang ada menjual aksesori tersebut. Aku tak kisah tentang top speed motor ini kerana bagi aku jalan raya di Malaysia sekarang ini agak sesak dan agak berbahaya kalau kita memandu secara laju. Setakat 150 hingga 160 km per jam itu sudah memadai bagi aku. Tapi bagi ada yang berhati kering, mempunyai jiwa kelajuan, motor ini bukan untuk anda. Itulah antara perkongsian yang dapat aku berikan tentang Honda CB250R ini. Walaupun ada beberapa perkara yang tak best tentang motor ini, namun minat terhadap motor ini mengatasi segalanya. Secara keseluruhan, aku menyukai motor ini yang bagi aku sudah cukup buat kegunaan pergi dan balik kerja serta untuk perjalanan jarak jauh. Kos penyelenggaraan motosikal yang tidaklah terlalu mahal, cuma aksesori dan alat manti motor ini sahajalah yang agak mahal kerana tidak banyak pilihan aksesori yang dijual di kedai, melainkan kita dapatkan secara atas talian.